Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat menyambut tahun baharu 2026 dan selamat kembali ke sekolah kepada semua murid SK Agama Majlis Islam Sarawak Miri dan juga kepada guru-guru serta ibu ayah sekalian. Selamat datang dan mudah-mudahan pada tahun ini kita beroleh kejayaan yang lebih cemerlang. Hidup kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mendapat hidayah, dan insya-Allah SK Agama tahun ini akan melancarkan sekolah digital. Nanti saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah item-item yang membolehkan kita untuk melaksanakan sekolah digital 2026. Okey, seperti mana di awal video tadi, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan bahawa SK Agama Majlis Islam Sarawak Miri telah pun dibekalkan 26 buah smart TV ataupun smart board berserta dengan papan putih ataupun white screen ataupun whiteboard. Kebetulan pada tahun ini kita nak melancarkan sekolah digital 2026 SK Agama sekolah digital. So ini antara aspek bagaimana kita nak menggalakkan guru-guru, murid-murid penggunaan digital dalam kalangan PDP kita lah. Okey. Juga saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada ibu ayah murid-murid, dalam masa yang sama saya ingin merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri Sarawak ataupun JAIS kerana mereka lah yang telah menyumbangkan peruntukan dana untuk membolehkan kita memiliki 26 buah set smart board ini untuk digunakan sebagai PDP di dalam kelas. Bukan SK Agama Miri sahaja yang diberi peruntukan ini, pihak JAIS juga telah memperuntukkan ke semua sekolah agama yang ada di Sarawak ini, termasuk sekolah menengah agama. Jadi kalau di Miri ini, SK Agama Miri dan SMK Agama Miri lah yang telah diberi peruntukan smart board ini. So alhamdulillah kita bersyukur. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak JAIS, begitu juga kepada Majlis Islam Sarawak. Majlis Islam Sarawak di bawah penaungnya YDP kita Datuk Misnu dan pengarah JAIS Ustaz Mual. So sehubungan dengan itu, inilah keadaannya yang boleh digunakan sebagai contoh. Yang ini sudah saya setting dalam internet. So sebagai contohlah, kalau kita nak buat pengajaran melalui YouTube untuk sejarah, contohnya sejarah tahun 6, kita pilih saja, ada pelbagai kaedah. So sebagai contohlah, kalau kita nak mengajar pembentukan Malaysia, guru-guru boleh besarkan dan ambil kesempatan benda ini kita boleh post dalam masa yang sama. Kalau kebetulan pada hari itu guru tak nak gunakan smart TV ini, dia lebih selesa untuk menggunakan whiteboard, maka dia boleh tutup. Kalau tidak dipakai, kita tutup dan kita boleh gunakan semaksimum yang mungkin whiteboard yang ada ini, khususnya mata pelajaran sejarah yang banyak memerlukan murid-murid fokus untuk menulis nota-nota penting. Itu juga dengan subjek sains dan matematik. Jangan apabila ada smartboard ini, PDP kita 100% menggunakan benda ini, lalu tidak menulis. So pastikanlah kita bijak menggunakan yang lebih baik. Ada video, ada PDP ataupun di dalam ini pun juga kita boleh menulis sebenarnya untuk meningkatkan pemahaman digital anak-anak kita. Selaras dengan sasaran kita pada tahun ini, SK Agama Miri Sekolah Digital 2026 sebagai asas permulaannya. InsyaAllah semua guru, semua murid dan semua ibu bapa kuasai digital dalam PDP anak-anak sekalian. Kita akan gunakan whiteboard yang ada untuk buat catatan, menulis objektif pelajaran, menulis kriteria kejayaan dan aktiviti-aktiviti yang ada lah. Jadi guru-guru boleh guna pakai sambil murid-murid menonton video, dia boleh menulis maklumat. Itulah kelebihan yang ada kepada kita. Semua kelas memang dah ada benda ni. So saya berharaplah guru-guru
murid-murid guna pakailah kemudahan ini selari dengan SK Agama Sekolah Digital pada tahun 26 ini. Cuma saya nak lontarkan 2 soalan kepada diri saya sendiri dan guru-guru dan murid-murid. What for this one? So fikirlah untuk apa? Dan what's next? Apa selepas itu setelah kita guna pakai benda-benda ini? So cuba fikirkan untuk memastikan supaya penyediaan benda ini tidak sia-sia kepada kita, kepada murid-murid dan kepada ibu ayah. Kita guna pakai yang sebaik mungkin untuk merealisasikan sekolah digital 2026. Mudah-mudahan sumber-sumber ini kita gunakan untuk memastikan anak-anak kita berjaya dalam pengurusan digital. InsyaAllah selari dengan kehendak Kementerian Pendidikan, pendidikan digital di peringkat semua sekolah di Malaysia ini. So alhamdulillah, mudah-mudahan untuk diri saya sendiri juga, orang yang sudah otai ataupun yang di akhir senja nak pencen, kita juga kena belajar bagaimana untuk mengendalikan smartphone ini untuk kita gunakan PDP kepada anak-anak. Mudah-mudahan sesi persekolahan 2026 ini akan memberi keseronokan kepada anak-anak untuk hadir datang ke sekolah setiap hari. Kerana salah satu daripada sasaran kita juga 2026 SK Agama tidak tersenarai antara sekolah yang tidak mencapai 100 kehadiran 95% setiap bulan. Itu saja, mudah-mudahan kita lebih cemerlang pada tahun ini. InsyaAllah kita sentiasa berdoa, sentiasa dipermudahkan urusan.